lain dia boleh campur tangan. Dia boleh telefon, dia boleh campur tangan selesai masalah kuih. Selesai masalah macam-macam. Yang kamu baru ni tak boleh selesai. Mesej saya kepada Anwar. Kalau kamu tidak selesai masalah kamu baru ini, kamu adalah pengkhianat kepada orang lain. Ada macam-macam agensi. Ahli Parlimen Titiwangsa, Johari Ghani pun cakap benda yang sama. Dan yang kedua pula, kalau tidak, bayar pampasan. Pampasan, bayar no negotiable. 3,000 sekaki. Sepatut harga pasaran. Selesai. Ni nak main naik turun mahkamah. Naik turun mahkamah ni buat apa ni? Sampai bila nak selesai? Gepuk dulu nanti. Bertahun-tahun nanti. Sebenarnya, everything di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. One stroke of his signature, everything will solve. So Anwar, prove yourself that you are the Prime Minister of the people. You tidak mengkhianati, tidak menzalimi, malah you ambil berat kepada masa depan orang-orang Melayu di Kampung Baru. Sekian, terima kasih.